Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Waalaikumsalam. Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa naf'ana bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Semoga hari ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat amin ya rabbal alamin. Kita terus mula Puteri Suraya sebab sekejap lagi saya akan masuk kelas lain juga Jadi kita terus mula sambil kita tunggu yang lain dan rekod ni apa nanti saya hantar juga dalam grup insya-Allah. Baik, kita simpulkan apa yang dah kita belajar sebelum ni. Kita belajar daripada asas daripada basic sehingga insya-Allah kita boleh praktis bercakap atau bercakap dalam bahasa Arab. Jadi sebelum kita boleh bercakap tu kan kita kena tahu dulu macam mana cara membina ayat. Sebelum kita boleh bercakap kan. Sebelum kita boleh bercakap, kita cuba praktis dulu. Sebelum praktis, kita tahu dulu macam mana cara membina ayat dengan betul. Sebelum kita tahu cara membina ayatnya dengan betul, kita akan belajar dulu macam mana konsep membina ayatnya. Kan? Sebelum tu kita kena tahu dulu part-part apa yang ada dalam bahasa Arab ni. Ada kata nama, ada kata kerja, ada kata sendi So kita memang belajar daripada basic dahulu daripada asas. Eh. Jadi mana-mana kawan-kawan yang lain yang dah pernah belajar atau yang dah boleh bercakap pun, maka dekat sini kita sama-sama kita ulang balik daripada asas sehingga kita boleh sama-sama nanti uh, untuk dapat bercakap dalam bahasa Arab insya-Allah Kemudian, bahasa Arab yang kita belajar ni sebenarnya nama dia adalah bahasa Arab Fusahah. Jadi bahasa Arab ni ada Ammiyah, ada Fusahah. Ammiyah adalah bahasa Arab yang biasa digunakan untuk tempatan atau bahasa pasar kita sebut. Maka bahasa pasar ni mempunyai atau memiliki dialek yang berbeza-beza. Antara Mesir dengan Arab ada perbezaan, antara Arab dengan Morocco ada perbezaan, dengan Yaman ada perbezaan sebab dia bahasa pasar, bahasa Ammiyah. Jadi kalau kita datang dekat situ, maka kita akan pelajari bahasa dekat situ. Eh? Tetapi untuk bahasa Arab Fusahah, li ghairin natiqina biha, untuk semua orang yang di luar, baik kita ataupun orang putih ataupun mana-mana negara yang akan belajar bahasa Arab, maka dia akan belajar bahasa Arab yang sama seperti yang akan kita belajar, iaitu bahasa Arab Fusahah. Termasuklah dekat situ konsepnya bahasa Al-Quran dan hadis-hadis pun dalam Fusahah. Eh? Kemudian, sama seperti kita juga belajar bahasa Melayu kan. Ada bahasa tempatan antara Kelantan, Kedah atau uh, Johor memiliki bahasa tempatan yang berbeza-beza. Tetapi yang mempersatukan kita adalah bahasa Melayu. Dan yang mempersatukan kita dalam bahasa Arab adalah bahasa Arab Fusah. Sebab itu, Al-Quran ni dia tidak perlu renew bahasa. Dari 1400 tahun yang lalu bacaan Qurannya sama dengan yang sekarang. Itu di antara kelebihan-kelebihan bahasa Arab. Jadi dia tak perlu renew bahasa itu. Tak perlu dimodernkan. Eh. Okey, berikutnya jadi kita dah tahu dulu macam mana uh, apa yang akan kita belajar bahasa Arab yang fusahah ini yang dimaksud. Jadi biasa digunakan adalah dalam peringkat sekolah, dia benda-benda yang formal atau rasmi. Uh, Bawa khabar, bawa berita ataupun dalam kitab-kitab para ulama ini semua menggunakan fusahah juga. Sebab itu orang Arab sekali uh, diorang pun belajar bahasa Arab yang fusahah ini eh, baik di dalam sekolah ataupun peringkat universiti. Dan menariknya ada ustaz kita, ustaz daripada Malaysia yang mengajar bahasa Arab di Madinah, mengajar tafsir Al-Quran dalam bahasa Arab untuk orang Arab lagi. Menandakan sebenarnya semuanya adil. Mereka pun belajar benda yang sama, kita pun belajar yang sama, walaupun mereka tapi secara vocab lah, itu banyak mereka yang tahu sebab mereka bahasa ibu. Okey, kemudian kita mula eh, iaitu daripada pertama berkenaan apa yang kita belajar daripada pertama iaitu kita kena tahu dulu
beberapa uh, vocab atau perkataan yang biasa digunakan hari-hari. Okay, dekat sini kita tengok ada hadha. Jadi pertama sekali sebenarnya dalam bahasa Arab tu kita belajar hadha dulu. Hadha ni adalah isim isyarah atau kata tunjuk untuk dekat, iaitu ini. Okey, jadi ada beberapa perkataan, ada baitun, rumah, masjidun, masjid, babun, pintu, kitabun, buku, qalamun, pen, sarirun, katil, kursiyun, kerusi, miftahun, kunci, maktabun, meja, mudarrisun, cikgu lelaki, tajirun, peniaga, kalbun, anjing, qittun, kucing, hisanun, keldai, himarun keldai, hisanun kuda, jamalun unta, dikun ayam jantan. Jadi dekat sini kita latihannya adalah dengan menambahkan hadha. Tapi nanti rasanya dekat sini kita sebut je perkataan-perkataan tadi. Jadi kalau kita nak hubungkan hadha baitun contohnya, ini rumah, hadha masjidun, ini masjid, hadha babun, ini pintu, hadha kitabun, ini buku, hadha qalamun, ini pen, hadha sarirun, ini katil, hadha kursiyun, ini kursi, hadha miftahun, ini kunci, hadha maktabun, ini meja, hadha mudarrisun, ini cikgu, hadha tajirun, ini peniaga, hadha kalbun, ini anjing, hadha qittun, ini kucing, hadha himarun, ini keldai, hadha hisanun, ini kuda, hadha jamalun, ini unta, dan hadha dikun, ini ayam. Berikutnya, okey, jadi tadi adalah yang rekod yang dah dihantar dan tadi saya mencontohkan macam mana cara bacaan, sebutan dan kita terjemahkan lagi sekali. Macam mana ni pelajaran yang pertama. Okey, dekat sini dah ada, masih Putu Suraya sahaja. Agak-agak Putu Suraya ada soalan tak? Tak ada, Berkenaan. Ustaz. Tak ada Tak Okey, ada. kita teruskan. Kita teruskan bahagian yang kedua. Okey, bahagian yang kedua ini adalah berkenaan hadza tadi yang kita sebut sebagai kata tunjuk, iaitu ini. Kemudian contoh penggunakan ayat menggunakan hadza. Okey. Di sini kita tengok ada hadza maksudnya ini. Tadi digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang dekat, sama ada benda atau lelaki. Contoh benda ada hadza kitabun, ini buku. Hadza baitun, ini rumah. Kalau cikgu, hadza mudarrisun, ini cikgu. Hadza talibun, ini pelajar. Hadza tabibun, ini doktor. Jadi dia boleh menunjukkan buku ataupun benda, tetapi menunjukkan yang lelaki. Nanti kita akan belajar berkenaan gender ni. Ada namanya muzakkar, lelaki dalam bahasa Arab, atau muannas, female. Kemudian ini contoh ayat tadi. Hadza maktabun, ini meja. Hadza baitun, ini rumah. Hadza jamalun, ini unta. Hadza masjidun, ini masjid. Hadza mudarrisun, ini cikgu. Hadza babun, ini pintu. Hadza tajirun, ini peniaga. Hadza kitabun, ini buku. Hadza kalbun, ini anjing. Hadza qalamun, ini pen. Hadza qittun, ini kucing. Hadza sarirun, ini katil. Hadza himarun, ini keldai. Hadza kursiyun, ini kursi. Hadza hisanun, ini kuda. Hadza miftahun, ini kunci. Maka setiap perkataan-perkataan yang sebelum ni dah dihantarkan sebelumnya, video-video sebelum ni, maka perkataan ini kena diingat. Jadi cara belajar kita adalah mengingat setiap video yang diberikan tu, kita ingat apa pembelajaran dia. Itu sahaja. InsyaAllah step by step sampai kepada matlamat kita boleh bercakap. Termasuk perkataan-perkataan baru ni nanti boleh disalin setiap perkataan baru yang dari pertama video yang dihantar tu kita salin hingga video yang ketiga dalam minggu ni. Baik, sebab itu jika ada soalan kena disiapkan masa live macam ni, nanti boleh terus ditanya berkenaan soalan-soalan. Ustaz, saya tak faham ada video yang pertama yang ni. Ustaz, saya tak faham ada video yang kedua berkenaan ni, yang ketiga berkenaan ni. Supaya dapat 100% daripada pembelajaran. Kemudian untuk soalan ini, maka yang ini ikut sesuai gambar sebenarnya. Kalau kita tengok yang ni ada gambar rumah. Ma hadha, maka kita kena tahu jawapannya. Hadha baitun.
Ma hadha, dia gambar kucing dekat sini. Hadha qittun, ini kucing. Ada kuda eh. Ma hadha, apakah ini? Hadha hisanun, ini kuda. Gambar pen. Ma hadha, tentu berkenaan perkataan-perkataan ini kita dah belajar sebelumnya. Sebab tu kita tahu macam mana cara menjawab eh. Ma hadha, apakah ini? Hadha qalamun, ini pen. Ma hadha, ini gambar masjid eh. Hadha masjidun, ini sama dengan bahasa Melayu, masjid. Kemudian, ma hadha, apakah ini? Hadha kursiyun, ini kerusi. Ma hadha, apakah ini? Hadha jamalun, ini unta. Ada kat sini, apa ni, berkenaan. Ustazah ni rasanya, apa, admin kita, dia tak dapat gambar meja kot. Ya. Jadi sebenarnya ini adalah meja meja belajar atau meja tulis. Sebab tu dia letak kursi, gambar meja tak dapat. Dekat situ meja Tapi dia dah terangkan di slide yang sebelumnya, iaitu ada gambar kerusi. Ini dia. Hadha maktabun. Eh? Meja tulis. Ini sebenarnya gambar meja. Hadha maktabun. Ini meja tulis. Kemudian, ma hadha, ini cikgu. Hadha mudarrisun. Ini cikgu. Ma hadha, hadha babun. Apakah ini? Ini pintu. Ma hadha, apakah ini? Hadha miftahun. Ini kunci. Ma hadha, yang ni tak ada gambar. Yang ni tak tahu nak jawab tak ada gambar ni. Okey. Kita boleh skip dulu Kemudian ma hadha, hadha kalbun. Apakah ini? Ini anjing. Ma hadha, apakah ini? Kalau kita tengok ni gambar apa kita tengok dekat sebelum ni gambar ni kita tak tahu ni gambar apa. Maka dekat sini ni dia gambar yang sama. Tajirun maknanya ni adalah seorang peniaga. Ma hadha, hadha tajirun. Ni peniaga. Okey, yang ni adalah gambar buku. Jika ditanya, ma hadha, apakah ini? Maka jawapan kita hadha kitabu. Hakada Jadi diharapkan setiap latihan ni kita dah boleh jawab. Ma hadha, hadha mudarrisun. Kita tahu ni cikgu. Hadha babun, hadha miftahun. Ini tak ada gambar, tak perlu jawab sebab gambarnya tak ada. Hadha kalbun, ini anjing. Hadha tajirun, ini peniaga. Hadha kitab. Jadi kalau ditanyakan, ma hadha, hadha qalamun. Ma hadha, hadha masjidun. Macam tu Jadi inilah pembelajaran yang kedua yang kita belajar pada video sebelumnya Yang pertama, kita tahu macam mana sebutan vocabnya, mengingat perkataan-perkataan baru tu. Yang kedua adalah berlatih macam mana cara menjawab atau bertanya menggunakan ma hadha. Okey, slide yang kedua pun dah selesai Ada soalan tak agak-agak Tuan Suraya untuk yang kedua ni? Ada Ustaz. Sila, ada? Tak ada. Ada orang lain Ada. masuk juga seorang lagi. Okey, akhi Fajariah, ukhti akhi Yang seorang lagi, ada soalan tak? Ada yang seorang lagi? Boleh munculkan diri. Fajar, Fajariah. Saya nama yang dalam Zoom ni saya baca. Kalau tak ada soalan, saya teruskan kepada slide yang ketiga ni. Ada seorang lagi? Okey. Rasanya masih mute. Tak apa, kita teruskan yang ketiga Pembelajaran kita yang ketiga. Jadi kalau soalan boleh tanyakan Slide ni nampak Tuan Suraya nampak tak slide ni? Yang saya buka ni. Nampak? Alhamdulillah. Nampak Ya. Okey, kemudian pembelajaran kita yang ketiga atau video kita yang ketiga masih sebenarnya dars pertama ni pelajaran yang pertama Jadi dia pelajaran pertama ni ada beberapa bahagi. Maknanya sekarang masih dalam pelajaran yang pertama tapi bahagian yang ketiga berkenaan dengan kata tanya ma dan a. Kalau ma tadi kita dah belajar apakah pertanyaan untuk benda yang kita tak tahu Dekat sini kita akan detailkan sikit berkenaan apa beza ma dan a. Okey, poin tentang ma. Ma ini bermaksud apakah digunakan untuk bertanya tentang benda, sebuah benda, diletakkan di awal ayat. Sebab setiap kata tanya memang dia kena letak di awal ayat. Contohnya adalah ma hadha. Sebab kita baru belajar ini kan hadha. Jadi kita tak belajar what this is Macam tu lah contohnya. Kita baru belajar
Ma hadha. Belum ma zalika kan. Apakah itu? Jadi kalau itu nanti ada pada dars yang kedua, pembelajaran yang kedua. Okey, untuk sekarang kita akan bertanya dulu. Ma hadha. Apakah ini contoh ayatnya? Ma dekat depan, baru hadha. Ma hadha. Ini ada gambar rumah kan. Maka jawapannya hadha baitun. Ma hadha, apakah ini? Ini ada gambar buku, maka jawabannya hadha kitabun. Ini penggunaan ma. Berikutnya apa beza dengan A? A ini digunakan untuk membuat soalan atau kita nak pastikan jawapan ya ataupun tidak. Jadi kalau kita terjemahkan A ini adakah? Ma ini apakah? Jadi struktur ayat dia adalah ahadha. Kalau tadi mahadha, apakah ini? Kalau dengan ahadha, adakah ini? Maka jika ditanyakan dengan A, kita kena jawab ya ataupun tidak. Jadi kalau kita nak tahu kan, nak pastikan sesuatu ya ataupun tidak, maka menggunakan A. Contoh ayatnya, ahadha kitabun, adakah ini buku? Ni kita tengok ada gambar buku kan. Maka jawapannya na'am, ya. Na'am, ya, la maksudnya tidak. Kalau mak bertanya sesuatu benda yang kita tak tahu, kalau untuk kita nak dapatkan jawapan, nak pastikan jawapan ya ataupun tidak. Eh? Contoh ayatnya adalah ahadha kitabun, adakah ini buku? Maka dijawab na'am hadha kitabun. Ya, ini buku. Okey, contoh ayat yang kedua. Ahadha miftahun, adakah ini kunci? Gambar ni. Lah, sepatutnya gambar ni gambar pen Ahadha miftahun. Jadi kalau ni gambar kunci, kita jawab na'am hadha miftahun. Tapi contoh mungkin yang dimaksud adalah kalau gambar ini adalah gambar pen. Nah, ini gambar pen dekat sini. Dia bertanya. Eh, saya tak ada pen depan ni. Sepatutnya saya boleh tunjuk. Ahadha qalamun. Na'am hadha qalamun. Ahadha miftahun. La hadha qalamun. Jadi kalau gambar ini adalah pen, yang ditanya adalah pen, maka soalannya mesti salah. Kerana ditanyakan adalah, adakah ini kunci? Sedangkan benda itu adalah pen. Adakah ini kunci? Ahadha miftahun. Maka jawapannya tentu, la hadha qalamun. Tidak, ini adalah kunci. Macam tu Ah, tidak, ini adalah pen Hmm. Okey, berikutnya ini contoh soalan-soalannya. Okey, ini penggunaan soalan ma. Jadi contohnya ni mahadha, ada gambar ni buku, maka kita jawab hadha kitabun. Ini adalah buku. Mahadha, ini ada gambarnya, maka jawapannya hadha qalamun, ini pen. Mahadha, apakah ini? Hadha sarirun, ini katil. Ma hadha, apakah ini? Hadha kursiyun, ini kerusi. Okey, kemudian kita tengok ni ada gambar rumah. Ma hadha, apakah ini? Hadha baitun. Ini rumah. Ma hadha, apakah ini? Hadha miftahun, ini kunci. Ma hadha, apakah ini? Hadha masjidun, ini masjid. Ma hadha, apakah ini? Hadha kursiyun, ini kerusi. Ma hadha, apakah ini? Hadha babun, ini pintu. Okey, ini contoh soalan menggunakan ma, kemudian contoh soalan menggunakan a. Ya. Ahadha qalamun, tadi kita tahu kalau bertanya dengan a untuk kita nak dapatkan jawapan ya ataupun tidak. Ahadha qalamun, adakah ini pen? Naam, hadha qalamun. Ya, ini pen. Ahadha baitun, adakah ini rumah? Naam, hadha baitun. Ya, ini rumah. Eh? Ini sepatutnya gambarnya gambar pen tadi ini nanti insyaAllah untuk berikutnya kita kena betulkan slide ni. Ahadha miftahun, adakah ini kunci? Eh? Maka kalau ini gambar pen, eh? Jawapannya adalah hadha qalamun. Ini adalah pen. Jadi gambar ni boleh tukar jadi gambar pen. Kemudian dekat sini, ahadha kursiyun, adakah ini kerusi? La hadha sarirun. Tidak, ini katil. Maka gambar dekat sini pun kena ditukar dengan katil. Ahadha sarirun, adakah ini katil? Gambar ini, naam. Hadha sarirun. Ya, ini katil. Ahadha masjidun, adakah ini masjid? Naam. Hadha masjidun. Ya, ini masjid. Ahadha kitabun, adakah ini buku? Maka kalau dijawab dengan la, gambar dekat sini sepatutnya adalah gambar pena.
La hadza qalamun. Tidak, ini pen. Okey, jadi latihannya adalah dekat sini. Contohnya kita sebut macam tadi ya. Contohnya kita tengok ada gambar rumah. Ini ma hadza, maka kita dah boleh menjawab dengan hadza baitun. Ma hadza kitabun. Kita dah tahu macam mana cara jawapan dia. Ma hadza, apakah ini? Hadza qalamun. Ini pen. Ma hadza, apakah ini? Hadza masjidun. Ini masjid. Ma hadza, apakah ini? Hadza kursiyun, ini kerusi. Ma hadza, apakah ini? Hadza sarirun, ini katil. Ma hadza, kita tahu tadi bahawa kalau ada kursi dengan buku ni adalah gambar meja tulis. Mahadha, apakah ini? Hadha maktabun, ini meja. Mahadha, apakah ini? Hadha miftahun, ini kunci. Jadi kita ketika ditanyakan atau ketika kita berlatih, kita kena dah tahu macam mana cara jawab ni semua. Kemudian berikutnya dekat sini contoh soalan yang B. Okey, contoh soalan yang B dekat sini. Ahadha kitabun, adakah ini buku? Maka kita jawab tentunya na'am. Hadha kitabun, ya ini buku. Ahadha qalamun, adakah ini pen? Gambar ni na'am, hadha qalamun, ya ini pen. Ahadha masjidun, adakah ini masjid? Gambar ni ya, na'am, hadha masjidun. Ahadha baitun, adakah ini gambar rumah? Na'am, hadha masjidun, ya, ini rumah. Ahadha kursiyun, adakah ini kursi? Gambar ni ya. Naam, hadha kursiyun, ya ini kursi. Ahadha sarirun, adakah ini katil? Naam, hadha sarirun, ya ini katil. Ahadha miftahun, adakah ini kunci? Gambar ni, naam, hadha miftahun. Ya, ini kunci. Ahadha maktabun, adakah ini meja? Naam, ya, hadha maktabun. Ini meja. Macam tu. Jadi, kita dah kena tahu macam mana jawab soalan berkenaan yang bahagian A tadi. Ini kita dah boleh jawab. Dan macam mana menjawab bahagian B. Jadi, kalau dah boleh ini, barulah kita akan meneruskan pembelajaran yang berikutnya. Okey, maknanya kita dah terangkan yang pertama, kedua dan ketiga. Jadi, akhi seorang lagi atau ukhti seorang lagi tadi? Mana Tak ada Okey. dah Ustaz, dah Tak keluar. ada Okey, tak apa. Macam mana agak-agak ukhti? Wadah tak? Ada soalan Uh, tak? apa beza A dengan hal? Hal dengan A sama ukhti. Sama. Sama. Cuma dalam kitab ni kita menggunakan A, adakah? Hal. Tetapi dalam hal dia tidak boleh menanyakan dua pilihan soalan. Adakah awak nak ini atau nak itu? Maka dia tak boleh menggunakan hal. Yang tu menggunakan A. Kalau Faham. dalam A boleh. Adakah awak nak ini atau nak itu? Anti turidina hadha atau dzalika? Tapi dengan hal tak boleh. Hal dia kena tanya satu option sahaja. Kalau hal dia menanyakan satu option sahaja, tidak ada pilihan lain. Tetapi kalau ada. Awak nak ini ke, nak itu ke, dia ada ataupun dalam bahasa Arabnya. Macam tu ada. Anti turidina hadha am dzalika. Adakah awak nak ini atau nak itu? Macam tu. Baik. Kalau hal tak ada dan dua-duanya ada dalam ayat kan. Dan dua-duanya ada dalam Al-Quran menggunakan dan menggunakan hal. Hal ataka hadis kan. Ada menggunakan hal dan ada menggunakan alaisallahu bi ahkamil hakimin. Dua-duanya ada Ada contohnya juga. Macam tu. Baik, ya ukhti, jelas? Wadah. Okey, alhamdulillah Baiklah, insyaAllah untuk hari ini kita cukupkan dulu. Kalau tak ada soalan, insyaAllah kita teruskan untuk pembelajaran berikutnya. Wallahu a'lam bissawab wa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'assalamah wa ilal liqa. Masalamah ilal liqa. Syukran laki ya ukhti.